Pernah terfikir nak dapatkan kulit cerah dan lembap tanpa perlu keluarkan banyak untuk produk mahal? Jawapannya sebenarnya ada di dapur anda. Masker wajah daripada buah pir dan minyak zaitun adalah rahsia kecantikan yang sangat mudah, murah dan boleh dibuat sendiri di rumah, tanpa perlu risau tentang bahan kimia berbahaya. Buah pir kaya dengan vitamin C dan antioksidan yang membantu mencerahkan kulit secara semula jadi, mengurangkan bintik gelap serta memperbaiki tekstur kulit supaya lebih halus dan berseri. Minyak zaitun pula mengandungi asid lemak dan vitamin E yang sangat berkesan melembapkan kulit, melindungi daripada kekeringan serta membantu mengekalkan kelembutan kulit sepanjang hari. Cara penyediaannya sangat mudah. Lenyit setengah biji buah pir yang masak sehingga halus dan berkrim. Kemudian campurkan 1 sudu kecil minyak zaitun asli. Gaul rata sehingga menjadi paste yang sepati. Sapukan masker ini ke seluruh wajah yang dibersihkan, elakkan kawasan sekitar mata yang sensitif. Biarkan selama 15 hingga 20 minit supaya khasiatnya meresap ke dalam lapisan kulit dengan sempurna. Selepas itu, bilas dengan air suam dan rasai sendiri perubahan kulit anda yang menjadi lebih cerah, lembap dan segar secara semula jadi. Amalkan masker ini seminggu 2 kali untuk hasil yang benar benar. Rahsia kecantikan yang berkesan sempurna asalkan anda tahu cara yang betul dan konsisten mengamalkannya.